Bismillah. Banyak kerja kan nak buat bubur ni, lepas tu rasa dia pun tak ngam. Fine, I'll do it myself. Semalam nampak ni kat kedai bubur mala pertama di Malaysia. Senang gila dan cepat nak buat ni. Dibuat dengan secuar paper lagi. Bau dia pun dah rasa pedas asli. Bismillah. Wow, berapi gila. Ini baru betul kena bubur nasi mala ayam. Lagi satu, kalau korang beli kena instant product RM15 ke atas, korang akan dapat satu blind box ni. Jom kita buka. Ui. Ada bag. Korang dapat apa?